Awak sentuh saya lagi, awak kenal saya siapa? Hai, saya Rabiatul Izzati binti Noryadi dan ini rakan saya Syafiqah Kristina binti Abdul Aziz. dan Saya pula Muhammad Luqman Haris bin Abdul Manaf. kami daripada kumpulan 4 akan mempersembahkan sebuah sketsa yang bertajuk Bahasa Kita, Maruah Kita. Pucuk manis, pematang budi. Pucuk perut digetus rasa. Yang manis bernama Budi, yang Yang indah indah bernama Bahasa. Hi guys, this is your girl Fika here. So today, I want to share about my new outfit. Totally slay. So, look at this vibe, okay? Luqman, kau tengok tu. Don't forget to like, comment and share. Bye-bye. Semua ayat dia guna, mesti guna bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tak ada langsung. Itulah katanya adik-adik berpengaruh tempatan. Tapi bahasa Melayu sikit pun tak ada guna. Betul? Kalau semua orang macam ni, macam mana bahasa Melayu nak dimartabatkan? Betul. Ish. Haiwan apa yang kena kot? Hai you ask for apa ni? Kita orang lepak je. Oh, leopards. By the way, you all tengok tak video ayam viral tu? Ramai betul komen. Literally viral. Wah, baguslah Pika. Tapi, lagi bagus kalau kau guna bahasa Melayu yang betul. Tak semua orang faham bahasa Inggeris. Betul tak Luqman? Betul. Zati, Luqman, come on lah. Kalau nak jadi level sekarang, kenalah guna bahasa Inggeris. Barulah nampak up to date. Guna bahasa Melayu ni macam kurang kecil tau. Tak semestinya. Kalau kau tengok pengaruh besar kat Malaysia, iaitu Khairul Amin. Dia banyak je membuat penjualan kan. Tapi dia menggunakan bahasa Melayu standard. Tak ada pun campur-campur bahasa Inggeris ni. Tak ada pun guna full bahasa Inggeris. Berjaya je. Betul, sokong Luqman. Tapi followers aku suka je gaya aku. Diorang faham je. First of all, you guys kena ignore apa orang cakap. Okay? Second, be yourself. And third, never give up. Okay, Pika? Okay lah guys, ada pengganggu sikit. Pika, maaf mengganggu. Aku nak cakap satu benda ni. Kau sedar tak yang ramai pelajar sekolah tengok video kau? Mereka akan ikut apa yang kau cakap. Kalau kau guna bahasa yang bercampur, mereka akan terbiasa begitu. Aku tak terfikir pula sampai ke situ. Aku cuma nak nampak cool je. Korang buat apa kat tengah panas ni? Kan tak elok main tengah panas. Jom, aku pun ada benda sikit nak cakap dengan korang ni. Jom Pika. Allahu Akbar. Sini. Kita sebenarnya Pika tak salah nak guna bahasa Inggeris, tapi biarlah kena pada tempatnya. Contohnya, kalau kita pada situasi formal, bolehlah kita guna bahasa Inggeris sepenuh. Tapi kalau kita buat live ke, kita buat konten TikTok ke, lebih baik kalau kita gunakan bahasa Melayu yang penuh. Jadinya, kita sebagai pengaruh boleh mempengaruhi penonton yang tengok tu menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Betul tu. Jika semua orang menggunakan bahasa asing, lama-lama bahasa kita akan hilang identiti. Baiklah, terima kasih Zati dan Luqman sebab sedarkan aku. Patutnya daripada awal lagi aku sedar bahawa penggunaan bahasa Melayu bukan sahaja pengaruh aku, tapi juga pengaruh orang lain. Betul. Hai, assalamualaikum semua. Hari ni Pika nak berkongsikan tentang keyakinan diri kita terhadap bahasa kita sendiri iaitu bahasa Melayu. Tengok tu. Pika lah. Kita lupa bahawa bahasa Melayu juga merupakan lambang kepribadian dan keindahan budaya kita.
Lah. Wah, nampaknya Pika dah berubah. Jom kita tengok dia. Jom kita. Hai Pika. Hai Pika. Wah, baguslah Pika. Awak dah menggunakan bahasa Melayu yang betul untuk membuat konten. Betul. Itulah kan aku dah cakap. Boleh je, elok je guna bahasa Melayu. Boleh je sensasi. Itulah tu. Terima kasih Zati dan Lumain sebab sedarkan saya. Saya baru sedar bahawa nak jadi pempengaruh ni bukan sahaja popular, tapi kena beri contoh yang baik juga kepada peminat-peminat saya. Okay. Bahasa Melayu perlulah dipertahankan agar sentiasa menjadi identiti negara kita supaya tidak lapuk di hujan, lekang di panas. Peranan kedua ialah generasi Z harus bijak menggunakan bahasa dengan konteks yang sesuai. Akhir sekali, pengaruh media sosial boleh digunakan untuk memartabatkan bahasa, bukan mencemarkannya.